to channel Project Sepupu. Okay guys, hari ni kita kita ada kat Penang kan. Okay, Dah pergi nak makan dekat kedai sup Hamid. yes, suami. Nampak tak? Ini ada taris. Ada macam. Bila makanan sampai, kita duduk. Bye-bye. Dan saya makan bihun sup kuah daging. Mah, Roti bakar. Simple. tunggulah makanan kita sampai. Terus. Rekod. Project Sepupu mulai sekarang. Jumpa lagi semua, sepupu satu keluarga. Gelak tawa pun bermula. Okay guys, makanan saya dah sampai dah. Saya order, nama dia bihun Sup. sup daging. Sup daging. Asal saya malu gila-gila. Dapat tiba Kamu tak malu ke? Bukan waktu konten pertama tu kamu malu. Pertama? Macam yelah pertama. Pertama. Ni Pertama je lah malu. sekarang ni kenapa tak malu? Asal Dah biasa. asal dah biasa. Ni baru pada macam tu konten pertama. Tu konten promote macam promote. Okey, sekarang kalau korang nak tengok video jalan-jalan banyak jalan di Tommy Family, korang tengok dekat Atma Family YouTube. Tu family. Search Kalau nak tengok sepupu, tengok projek Sepupu. Okay lah. Habis. Tak habis. Habis. Habis kan eh? Habis. Boleh apa? Berhenti satu. Tak? Okay guys, hari ni guys, kita orang nak balik Hotel. ke hotel. Kita ada beli apa? Ada beli sedikit makanan untuk projek malam. Tu lah projek kita. Tak tahu lah projek apa, tengok cerita ke sambil makan macam tu. Yes. Bangun. Kau tunggu je lah. Ciao. Jadi kita ada pergi makan. Lepas tu pergi Happy Mart. Lepas pergi Happy Mart terus balik lah. Lepas ni tengok movie kot rasanya. Tengok movie lepas tidur lah. Besok kita jangan beritahu. Esok ni jangan beritahu. Dah seperti Esok ni dia ada pergi makan. Guys, so kita dah habis makan dah. Tadi kita orang ada singgah jap tadi pergi Happy Mart. Kita orang nak beli makanan jap. Malam ni Malam ni. Halo. Dia nampak lah kan? So, Muhammad dia di sana. alah. Kita kena buat makanan. Sana. Bye-bye, bye-bye. Kasih. Bye. Bye-bye kamera, bye-bye. Sana Bye, Ma. Oh, you siapa ingatkan? Stop video. Panjang. Okey. Kata-kata. Kata-kata ini, selamat datang ke era Pulau Pinang. Yang kanan ke, yang hitam ke kiri, cepat. Cepat. Hai. Kata-kata. Kata-kata hari ini, selamat datang ke Pulau Pinang.
Kan dia tingkat 30 So kita nak naik ke bilik kita orang. So nanti kita room tu ke? Bukan room. Hotel tu ke? itu bilik. Bilik Ah. tu. Bilik tu. Bilik tu ke? Bilik tu dah tua. Bilik tu kita akan buat bilik tu. Parking agak jauh je. Dapat nak pergi kat lift. Okey. Dah sampai di dah. Kita ke kanan, kiri ke kiri. Kiri ke kiri pun boleh. Hitam ke kanan, kiri ke kiri. Aduh. Boleh lah dek. Oi. Kiri ke kiri, tengah ke tengah. Atas ke atas. Jauh bini. Tengah ke tengah. Gerak. Gerak ke 90. Gerak. Round. Penat lagi lah. Sewa pada Ada lagu tu. 150. Yang tahu yang tak tahu. 1 gig. Oh, yang ground ni mahal. Level 3 tu murah lah sikit. Lepas tu nanti. Jadi pusing-pusing pun cakap 30 je. 30. Lepas tu kita. Sekarang ni kita kat bilik. Sekejap lagi kita room tu. Kita makan-makan. Makanan. Lepas tu sambil tengok movie. Siapa nak tidur di bawah ni? Bye-bye. So guys, hari ini adalah hari kedua kita orang dekat Penang. So hari ni kita orang tadi pagi kita orang ada mandi kolam. Lepas tu ni kita orang nak sambung pergi jalan-jalan dan pergi makan kan. Dekat ais tingkap. Okay. So korang tunggulah. Okay. Stay tune. Selamat petang. Ini hari kedua kita orang kat Penang. Tadi kita orang pagi tadi kita orang pergi mandi swimming pool. Lepas mandi swimming pool kita orang pergi makan siap-siap. Sekarang dah kat pukul 5 dah. Okay. Sekarang kita nak pergi beli ais tingkap. Kan? Yes. Okay. Ais tingkap nanti kita rekod. Stop lah. So guys, kita nak pergi mana tu? Projek sepupu mulai sekarang. Jumpa lagi semua. Sepupu satu keluarga. Gelak tawa pun bermula. Memori kita kan kekal selamanya di jalan bersama. Guys, kita dah baru habis makan. Sorry tak record. So tadi saya makan nasi kandar, dia makan Nasi goreng. apa tu? Benda apa? Ais tingkap. Korang datang Penang jangan lupa pergi ais tingkap. Nanti dia buka tingkap tu. So guys, kita orang baru Kuat dah sikit tak dengar lah. So guys, tadi kita orang tak dapat rekod sebab kita tadi jalan jauh sangat penat. Lepas tu Lepas makan jalan-jalan. Lepas tu naik beca. naik beca sebab jauh sangat perjalanan kita. Betul? Tak sempat rekod lah tadi. Ya, kalau sempat nanti kita orang tunjuk lah. Sorry lah video ni sekejap sangat. Kan banyak sangat kan macam video bagi Wonderland. Bye bye. Okay, selamat pagi korang.
Hari ni adalah hari ketiga kita kat Penang dan hari terakhir juga. Bukan terakhir, hari ni hari kita kena keluar kat Penang. Betul? Betul. Lepas ni Muhammad nak pergi jalan ke Penang tu. Kita orang terus nak pergi dekat dekat Perak. Kita orang stay kat Perak. Balik kampung je. Tadi sis. Semangkok. Kira korang. Okay guys, kita orang nak check out. Oh, ada touch. Nak check out. Ada touch tu. Okay guys. Betul. So, diorang kata diorang nak pergi Perak. Ada touch. So, saya nak pergi Penang sekejap. Kalau sempat saya rekod lah apa-apa dekat Penang. Okay. Tu kereta. Okay guys, kita nak check baru dah habis check out. Bye. Okay guys, so kita orang ada kat Penang. Kita nak pergi lagi ice tingkap lagi. So Atma dia dah gerak dah. So nanti kalau ni KL lah pula. Lah Pasar Chorasta. Kita orang kat parking. Boleh je. Yeay. Okay guys, sekarang pukul 10. Nak ada bateri dah jom. Korang tunggulah. Kazim, hai Kazim. Kazim, hai. Kamu. Apa tapi dia bagi aku tak? Ayo kalau masuk. Tak tahu. Ya, tak pasal. Dua, satu ke dua? Guys, kita dah ke bawah. Bro, you go inside and press the button. Di mana? Okay, let's go. So sekarang ni kita kat pasar. Jalan ke depan. Pasar pagi. Pasar pagi. So kita macam dekat pasar pagi. Macam pasar pagi. Oh tu. Jalan. Jalan sini lah. Wow. Kazim. Hai Kazim. Di mana? Sana. Okay guys. Dulu. Cantik hujung aku. Beg, cantik tu. Beg tu.
bag. Terima kasih. Kita nak pergi ice tea cup sekejap. Beli air dulu. Sebelum jalan-jalan. Oh ni dalam ni. Charasta ni Charasta. Oh, Chorasta. Tu sebenarnya kita nak live lah tempat ni. Cuma kita tak masuk. So sebenarnya kita lebih fokus nak pergi makan. So tapi diorang kena balik hari ni. So saya pun nak balik hari ni. Cuma kita nak jalan je kat Penang. Cantik. Baju RM5. Ni. Cantik. Dari Kabibara. RM5 harga baju macam ni. RM20. RM20. RM20 tak tahu. Main cakap ni. Saya nampak tulisan 20. Ada harga ni. Entah. Kasut saya. Yang saya nak tu. Mana? Ni slipper yang saya nak tu. Tapi kita terbuka. Tu bukan slipper terbuka. RM20. Kakak baju kedai, baju kebaya. Macam Penang JC, Penang Square je kak. Tak ada harga Square je. Kalau awak Penang pun ada. Macam kena. Cabangnya. Uish, cantik tu. Ni. Tengok tu jangan rabang mata. Dia kena tengok dan tengok harga. Ada buku. Cars. Oh, yang dah pernah pakai. Macam tu, buku hak tu. Buku lama. Kolektor. Baju RM8, cantik. Tu lah, nak beli macam ni. RM8. Tak ada harga dah pula. Warna ni ke? Cantik warna ni. Cantik. Kan. Satu pun ni pun cantik. Ni ke? Ni. T-shirt. Oh, ni t-shirt. Ni t-shirt. Batik. Batik ni. Saya asalkan jersey pun okey. Warna t-shirt ni. Saya sadik. Cantik kan sini? Tapi saya lagi berminat. Panas sedikit. Ini cantik. Dia abang set ni. Baju ini. Banyaknya baju di sini. Ni cantik. Ni yang ni cantik kan? Tapi kita kena tahu harga dulu. Kepada kolektor buku, korang boleh pergi sini kat Penang. Kat sini banyak buku lama-lama. Ada kasut.
Siapa datang sini belanja sini please. Tiba. Apa Kazim? Show. Sini jap. Show beli apa? Tengok cat adik. Oh, adik dapat cat. Dapat pergi. Okay guys, so kita orang dah ada beli barang. Saya ada beli baju Penang. Keluar. Kau bagi beli tu dulu. So kita orang nak pergi ni ice tea cup. Let's go guys. Tapi saya macam nak beli Guys, sikit dah bang. Kat jeruk Pak Ali tu. Kan lalang kalau si ni ice tea cup ambil guys. air tu. Saya bagilah sikit jeruk Pak Mak tu. Ice tea cup guys. Saya beli masuk balik. Kita lagi masuk sana dulu. Kau bapak beli ni. Ni guys, ice tea cup. Oh, kita orang nak masuk ni dulu guys. Sekejap. Guys, kita orang nak pergi ni jap jeruk Pak Ali ni jap. Kita orang nak masuk je nak beli jeruk. Kot. Ni guys, suasana di Penang pagi-pagi. Pagi lah juga ni dah ke 10 macam ni. Apa? Mana nak naik? Okay. Bukan tempat semalam. Okay. Boleh. Tu kat sana dengan adik. Duduk, duduk sana. Duduk sana. Duduk. Itulah, ibu nak ni jap. Ni guys. Ni guys, jeruk Pak Ali. Kazim, kita membeli Apa untuk mami ya? entah jeruk madu Pak Ali. Jangan lupa datang kalau pergi Penang. Ya. Ada pelbagai jeruk. Yang hilang kan aku tak tahu. Kazim beli apa? Sekejap. Enggak, dia beli macam kucing, comel. So dan guys, banyaknya barang kita. Saya dah jadi pelancong kejap. Pelancong dalaman. Kita orang dah habis pergi kedai jeruk Pak Ali ni. Air pun dah beli. Lepas tu kita nak balik lah. Pergi parking, dah panas lagi pun. Dan okey lah, dah banyak beli barang. Alah, baju tu pun dah okey lah, jadi kenangan pergi Penang. So kita nak naik balik pergi parking. Sebab kita lepas nak cek makan. Tak tahu lah singgah mana. Korang tunggu je lah. Macam dalam apa? Kereta. Oh ni dek, bola mengantuk. Sesak guys, ramai orang. Oh ni Rapid Penang guys. Tengok, saya pun tak tahu. Saya main teka je. Kalau salah, maaf lah. Jom, kita sorry. Kita pergi naik balik. Best juga idea jalan-jalan. Itulah. Jangan ramai-ramai lagi best lah. Wow. Ini macam tempat pasar ada orang lah. Jual-jual makanan. Sambung perjalanan. Nak pergi kat kereta. Masih. Ada nak pakai. Boleh mabuk. Ya. Thank you. Sekejap.
Betul ke kamera? Okay. Sama pegang. Kita nak pergi ke ni guys. Sekejap. Asyik kamera. Okay. Mungkin kalau dah ramai dia best sikit sebab kalau dah teman boleh cadang sikit. Tunggu korang nanti next content. Kita orang pergi mana? Sorry dah lama tak upload. Sebab tengah mencari idea nak buat content. Lepas tu dah tahu pergi Penang, buat content kat Penang lah. Tu pun ingat, alamak teman dah nak balik dah. Diorang tak singgah Penang sekejap. Diorang terus gerak pergi Perak. So, ingat tak boleh lah nak pergi ni. Nak buat konten. Ingat nak habis dah tapi macam konten tu pun apa? Perak pula apa? Konten tu apa? Datang, makan. Bangun pagi tu makan lagi, dah. Macam habis. Macam alamak bosan lah pula. Walaupun saya sebosan lah nanti kalau macam tu. So ni saya seorang lah bawa korang pergi buat konten dekat Penang. Sekejap masuk dalam lift sekejap. Tingkat berapa? 5. Jom kita pergi kat kereta balik. Okay kan nanti kita tunggulah nanti. Guys, so kita mungkin terus gerak ke perjalanan terus. Tak tahu nak singgah mana tapi kita nak singgah makan. So, terima kasih. Korang tunggulah. Nanti apa-apa Roger. Okay guys, so sekarang ni saya dekat Arena. Dekat mana tapi Arena kat Kedah lah. Dia akan dekat Kedah. So, saya tamatkan juga video kat sini. Kalau korang berminat dengan video ni, jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi di next content. Bye bye guys.